Malam ke-27 Ramadan menyaksikan jutaan umat Islam memenuhi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah bagi menunaikan solat tarawih dan tahajud. Laporan Al-Ikhbariyah mencatatkan rekod baru dengan lebih 4.2 juta jemaah hadir ke Masjidil Haram pada malam Rabu. Untuk memastikan kelancaran para jemaah memburu Lailatul Qadar, kawasan Mataf disediakan bagi menampung 107,000 jemaah setiap jam, dibantu oleh 428 tangga bergerak, 28 lift serta sistem audio moden dengan 1,300 pembesar suara. Selain itu, sistem penyejukan berkapasiti 90,000 tan memastikan keselesaan jemaah sepanjang ibadah. Pusat perubatan turut disediakan di dalam dan sekitar Masjidil Haram bagi memberikan rawatan kepada jemaah yang memerlukan.